Cuba bayangkan dalam akaun bank tuan-puan ada RM48,000 Malaysia. Ataupun cuba bayangkan dalam akaun bank tuan-puan ada $14,600 Singapura. Sudah tentu kita terfikir-fikir macam mana kita nak guna duit tersebut tuan-puan. Saya pun sama. Ada duit yang banyak, semua barang jadi murah. Jadi macam mana kita nak lupakan yang kita ada duit. Sebab duit tu kita nak simpan untuk jangka masa panjang kita. Untuk kita pergi umrah, untuk kita pergi haji, untuk kita jadikan sebagai dana pendidikan anak-anak, untuk kita jadikan dana persaraan kita. Jadi kita nak lupakan duit kita tu sementara. At least 2-3 tahun dan ke atas. Jadi kita perlu tukarkan duit ini ke dalam bentuk emas. Jangan guna duit yang kita nak makan tuan-puan. Jangan gunakan duit yang kita nak bayar hutang. Jangan gunakan duit yang kita nak bayar komitmen kita untuk jangka masa yang pendek. Kita gunakan duit yang memang kita nak simpan untuk jangka masa panjang saja, dan untuk kita melindungi duit kita daripada kesan inflasi, daripada kesan kejatuhan nilai mata wang, dan yang paling penting, apabila duit dah jadi emas, kita lupa kita ada duit. Dan apabila kita lupa kita ada duit, kita tak terguna duit kita. Kita tak rompak duit kita sendiri. Jadi untuk anda tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik link 3D Bayu Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold.